Birthday Alif, kita orang tak suka wish birthday bos. Mal, kenapa kita tak wish birthday Alif? Kita orang memang jenis tak ada ni. Bos lah. Tahu kau lahir buat macam kau lahir sendiri lah. Berapa nak kisah pasal kita orang? Bukan kita orang lahir. Tak, siapa lahir? Kau lahir ke kita orang lahir? Cakap apa? Cakap apa? Jom, saya cakap pasal kanda. Jadi nak pergi Shah Alam buat apa? Dia cakap lain tadi. Pukul 2. Asal kanda nak pukul 2. Kalau ramai macam ni lah, view 10k saya post konten terus. Gentle tag screen 200k. Ini konten memang gila. Saya surprisekan Mal Kodok jumpakan seseorang. Kau nak tahu siapa? Ayo kejap lagi saya pergi. Saya nak settle kerja dulu kat office. 10,000 followers, 10,000 followers, 10k view, like 200k. Saya terus post konten dan saya nak cakap korang, saya buat surprise dekat Mal Kodok luar daripada tabi'i. Bang, bukalah kedai kat Ipoh. Nanti saya buka kat Ipoh. Terima kasih. Terima kasih Budi. Okay, dapatkan 10k je, 10,000. Boleh tak boleh? Nak roti john sebab bulan puasa ni saya beritahu korang yang mana duk tanya tak ada roti john ni bulan puasa sebab sebahagian keuntungan daripada roti john adalah untuk infak. Itu adalah visi misi Roti John Do. Kita orang bukan sekadar berniaga, saya tolong kawan-kawan untuk kerja satu dan satu lagi adalah untuk infak. Itu adalah tujuan visi misi Roti John. Roti John bukan untuk jual-jual saja, tapi dia ada visi selain tu. Dia tak ada keuntungan, mostly semua keuntungan adalah untuk orang infak. Selepas dah bagi duit dekat, untuk bekerja-kerja, keuntungan adalah untuk infak. Itu adalah visi misi Roti John Do. Okay? Hari ni hari lahir saya. Happy birthday. Okay, sebelum tu nak beritahu korang, cukup 10k. Tag screen dulu. Kanda jangan ketawa. Suara siapa tu Kanda? Tu suara phone. Ada perfume baru ke? Kau nak perfume lagi tak? Ada yang nak cari perfume lagi tak? You tag screen. Ya, kau nak tak ni? Kanda tolong datang what time? Saya datang petang sikit. Tengah habis kerja saya datang. Sabar tak pergi berniaga ke tak? Kejap lagi saya pergi petang sikit. Saya ada hari ni dengan hari esok. Hari Sabtu dengan hari saya tak confirm saya ada ke tidak. Tapi saya tak pasti benda tu. Tapi hari yang saya akan pulun, hari ni dengan hari esok, saya akan ada sampai pukul 12 malam untuk korang. 12 malam untuk orang. Dan paling penting, siapa nak perfume, nanti saya akan live dekat booth saya sendiri untuk jual perfume. Doa saya operation sekejap lagi. Amin. Dah 200 kena. Saya kat 10k. Kan korang share dulu video. Korang share dulu. Live ni share dulu. Dapat 10k saya post video. Korang tahu tak Mal jumpa siapa malam tadi? 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 Korang apa? Ayah Ecah tak? Kau jumpa siapa malam tadi? Kau jumpa siapa malam tadi? Adalah, nak tahu tengok konten aku. Pukul 2 lagi. Siapa? Korang mesti terkejut. Ya, Mal waktu tu sampai nak terberak. Bukan terberak dah semua. Dah cabut aku. Dah terkeluar dah semua. Tai ujung-ujung. Tai ujung-ujung lah. Kau nak apa? Kau just kau lepas berak ke? Daripada malam berak dah pasal kau lagi. Aku tak tahu kenapa sakit perut kuat. Kau jenis sangkut ke? Macam kau sakit kepala kuat. Aku sakit perut kuat. Sakit perut Aku dah hilang pening kepala. Gila lah. Laki ke perempuan? Kau rasa laki ke perempuan Mal jumpa? Kau rasa laki ke perempuan? Kau orang betul tak sangka. Kau orang pun mesti tengok aku terkejut. Tak pernah terkejut. Hari ni dah 1 year kan dinner Karina. Oh iya ke? Semoga Mal talent permanent. Amin. Besok saya datang InsyaAllah. Korang datang hari esok Hari esok pun saya ada. Hari ni pun saya ada sampai malam. Saya ada pukul 12 malam. Super hari Sabtu atau hari saya tak confirm saya ada ke tidak. Tapi saya akan ada Jumaat dengan Sabtu ni saya Jumaat pula. Hari ni dengan hari esok saya akan ada petang sampai malam. Yang mana ada berdekatan. Kau boleh datang dekat dataran Shah Alam. Dataran Shah Alam. Sebab apa? Kemungkinan kroni-kroni Kanda pun ada. Ada Ryan, ada Mal Kodok, ada semua. Kemungkinan. Kita tak tahu budak-budak kroni ada kan. Wanakal, Ryan S, semua benda ada. Sebab Ryan pun datang sini. Mana tahu. Kau tunggulah esok. Yang paling penting sekarang ni, terima kasih Farah. Pukul 2 kejap lagi saya akan post lagi 7 minit lagi. Tak ada kena hari Sabtu. Kontan tak dapat ke? Kontan nanti lah. Ryan dah jumpa Rina tu. Ryan nak jumpa Rina. Kenapa Ryan duk komen-komen tu?
Rahim duk komen-komen tu. Sekarang Rahim kan. Rahim. Oh. Tukang apa ni? Kau asal cakap macam tu? Saja. Birthday Alif, kita orang tak suka wish birthday bos. Mal, kenapa kita tak wish birthday Alif? Kita orang memang jenis tak ada ni. Bos tak bos lah. Tahu kau lahir buat cara kau lahir sendiri lah. Berapa nak kisah pasal kita orang? Bukan kita orang lahir. Tak, siapa lahir? Kau lahir ke kita orang lahir? Berapa nak wish? Kita orang jenis macam tu. Kita orang birthday ke apa, kau wish diri sendiri. Buat apa kita orang nak wish? Kita orang macam tu. Macam ni kita orang macam ni. Cakap apa? Bos tak bos, betul tak? Betul. Semalam dia visi lo. Tak nak wish aku cakap siapa kau ni? Siapa? Kau nampak? Tak aku gerak. Betul tu. Terus Oh ya, semalam aku cakap tu kan? betul sekarang. Ya. Itu. Kau jangan takut. Tak takut. Dia kalau jadi permanent, dia tak boleh takut dengan bos. Sebab nanti kalau konten, kalau contoh kalau takut dengan bos dan konten kau jadi macam tak okey dengan bos. Aku semalam besar pula birthday kau ni. Aku cakap asal pula birthday kau bukan aku lain kau. Tahu, bukan aku lain. Wish sendiri. Aku punya birthday pun Kau tak wish. Kau tak wish. Kau nak suruh aku wish lah. Aku cakap macam tu lah. Cakap macam tu Waktu tu muka Alif Ifan berubah sikit. Tapi kau cakap apa waktu tu, kau cakap lantak kau lah berubah tak berubah kan. Aku kan lah. So Mal cakap lantak kau lah, kau nak berubah muka ke terasa. Kau ingat aku kisah. Macam tu Mal sama tu. Cakap hari minggu. Mal sampai Mal cakap view aku lagi tinggi pada kau lah. Kau tahu waktu aku sampai kau tak bagi permanent. Oh siap. Habis ya. Cakap apa? Cakap apa? Jom, saya cakap pasal kanda. Jadi nak pergi Shah Alam buat apa? Dia cakap lain tadi. Kau ada cakap apa? Tak ada, mana ada. Kau cakap apa tadi? Tak? Ada ke? Kau cakap apa? Kau cakap apa? Kau cakap apa tadi? Kau cakap apa tadi? Aku tak ingat lah, tiba-tiba tak ingat. Asal dia bilang kau takut? Kau nak kawan dengan aku tidak ni? Memang lah. Kau bila kawan dengan aku, kau tak perlu takut kalau dia datang. Kau tak, woi apa benda ni? Woi! Kau cakap kena buang aku siap. Aku salah kau, aku salah kau. Apa dia takkan buang kau lah. Takkan buang kau lah. Yakin je? Ya. Dia lagipun dia tak ambil kau permanent je tu je. Buang tak, dia tak ambil je. Tak ambil apa? Tak ambil apa? Ya, kau nak permanent, kau cakap aku nak permanent. Kalau nak tu alhamdulillah kau dapat. Ya, betul kan. Kalau macam tadi sekejap lagi aku tunggu sekejap lagi. Aku takut dia gelak je. Time sekejap lagi bisa aku. Betul Ya. Ada awet ni, Mal. Yang apa? Ni. Apa ni? Oh ini dia hari-hari ada kat rumahku. Runggau. Siapa ni? Aku tak kenal. Siapa? Aku tak pernah stok. Ya Aku kau. tak jaga visi private pun stok kau. Aku tak jenis stok perempuan. Asal kepala kau panjang di kembung kan kepala kau? Dia bulat. Dia bulat. Kalau nak lagi bulat ada ni belakang. Dia belakang tu. Nampak. Full screen terus. Tak baik tau. Tak baik macam tu lah. Baik cakap. Jangan gunakan kekurangan kau untuk kekurangan orang lain Tolong tolong Dia langgar. Kalau ada kurangan jangan ajak orang Salah dia langgar. Hang ke tepi sana lagi. Aduh, nanti rindu lah meluk dengan Mal kodok. Aduh. Oh, meluk. Kak buanglah badanmu macam telur. Okay, kita create lagu sendiri lah. Okay, kau kata. 1, 2, 3. Teng 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 Oh melong, bau badannya macam telur. Oh melong, Suka makanlah soto. Oh melong, mana makan telur. Rupanya ke bulu. Oh melong, ratu jalan slow, otak memang slow, tapi tak main lolo. Oh melong, kepalanya macam telur. Kami ingat suka makan telur, sebabnya diri ke bulu. Oh melong.
Kepak bum. Kepak bum. Kau. Apa? Pada dah segera ni mana boleh saya? 1, 2, 3. Oh, Melon. Kepak bum. Kepalanya bulat macam telur. Alah, ulang yang Okay, ni. Kepala bulat macam bujur. Oh Melon, Melon cantik terpesona. cantik pula manis selalu. Tapi sayang view selalu. Ayo saput Melon. Kita saput sama melon. Walau mukanya bentuk Telur. Tapi kentut tak mau telur. Okay, kau pula. Kau pula. Okay, kau. Melon. Kepak bum. Walau badanku besar macam Telur. ini semua sementara, Tara. tapi aku bahagia. Oh Melon. Kepak bum. Walaupun tak naik tak apa, tapi aku tetap bahagia bersama Syami walau sementara. Tapi lagu hujan rintik-rintik nak agak kepala tujuh. Lagu kau letak kemain lagu kau. Itu je aku tahu. Okey korang. Siap itu alang-alang. Tarik. Jangan ditolak. Okey, alang-alang dah 10k. Sampai dia terkeluar. Saya nak post video. Kau pergi tengok video saya sekarang. Okey, now kau pergi tengok. Jom kita pergi kat YT ramai-ramai sekarang. Kau komen ramai-ramai. Siapa layak ke tak layak, dia ni permanent. Yang ni layak tak layak permanent, kau pergi komen dekat sebenarnya YT sekarang. Saya post sekarang. Bye. Kalau layak, mana tahu Alifan tengok komen tu banyak kat YT saya. Kau pergi tengok sekarang, okey? Kecil. YT AI kau dah aku dapat permanent ni. Okey, tolong. Kau